Kami amat sedih dan apa yang telah berlaku dan heran kerana ini adalah tempat universiti dan tempat tinggal yang diuruskan oleh universiti tersebut. Namun kami telah diberitahu ada beberapa perkara yang patut ada macam CCTV tidak berjalan dan kami percaya pihak urusan universiti patut mengadakan lebih ketat keselamatan penuntut-penuntutlah. Satu nyawa telah hilang. Tentang apa yang berlaku kepada Malaysia, kami pun membiarkan kepada pihak polis untuk membuat siasatan mereka. Saya percaya PDRM akan membuat siasatan yang apa patut dijalankanlah dari segi undang-undang dan keadilan kepada Malaysia. Saya akan itu saja. Dan kami mohonlah bahawa PDRM akan menyelesaikan perkara ini secepat mungkin dan membawa keadilan kepada manusia dan mereka tidak don't cut corners lah pihak polis dan membuat apa yang sepatutnya dalam kes ini.